apakah kita ini sebenarnya terikat lebih kepada isu yang berlaku, tiba-tiba katakan isu rasuah, kritik, isu yang berkosip, itu menyebabkan menjadi pemangkin kepada sokongan, dan itu dibawa dalam alam maya media sosial, diguna pakai semaksimal yang boleh, di mana yalah, politik adalah sentimen dan persepsi. Ya, betul. Semuanya dimainkan dengan emosi. Ya. Apakah itu yang menyebabkan hari ini undi itu dilihat terlalu cair? Betul, saya rasa situasi itu sehingga tahun 2018, Prof. Itu pandangan saya. Sehingga tahun 2018, anak muda masih nampak yang undi Tun M waktu itu adalah sebab nampak ada pilihan yang boleh membawa perubahan. Tetapi selepas COVID dan selepas 2018, realiti sekarang memang kami nampak semua parti sama saja. Sebab hampir semua parti pernah jadi kerajaan. Daripada DAP ke Bersatu, PAS, UMNO, PKR, Amanah, semua pernah jadi kerajaan. Jadi tiada tawaran yang boleh diberikan kepada kami untuk kami percaya yang ini akan membawa perubahan.